Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good day to everybody. Today we're going to discuss the questions inside the PDF, page 62 onwards, on the question 1 till 4 or 5, I'm not sure, okay. Okay, the questions you all can refer to the PDF. So I read it first. Question page 62. So this one, I think you all have the questions. Encik Razali worked as marketing executive in the company. His income for the year is 45,000 a year, and he contribute 4,950 to EPF, KWSP, and 2,000 for his life insurance policy. He also paid 2,050 zakat. His wife is a clerk. His annual income, her annual income, and the wife is 14,000. She is contribute 1,540, 1,540 to EPF and KWSP. Right? They have 7 children. All of them is school going. So assess their tax payable if they elect first combined assessment. Okay. Combined assessment is for usually kita akan pakai for the husband or the wife is not working. So usually lah so separate kita akan pakai for both working lah. For both parents are working. But this one we have to make it comparable. Kita nak check comparable. So we check the answer for Encik Razali and wife. Okay, first kita tengok this one I call it separate and combine. See this one combine and separate assessment. So gaji lain-lain lah ya. Alright. So kita tengok combine and separate. So I put some color here I think. I don't need. Okay, let this go lah. Okay, masing-masing kalau combine kita campur lah husband and wife. So husband and wife, so 45 campur 14 dapat 59,000 lah. And then ada relief for individual for the husband only lah. So husband, the wife pula 3,000 sebab wife dia tak bekerja. Sorry. So the wife is bekerja tapi dia punya combine, dia punya relief is 3,000. And then child relief, anak seorang 1,000 boleh tolak gaji tu daripada dikira untuk cukai. So 7,000 lah. Yeah. Sebab combine dia just masuk 7 lah. 7,000, 7 semua bawah husband. And then ada bayar EPF ataupun life insurance premium. Life insurance premium tu you bayar bulan-bulan tu lah. Total dia berapa, jadi dia boleh masuk dalam life insurance. Termasuk juga you punya KWSP for exemption of your income, pengecualian pendapatan anda daripada dicukaikan. And then total personal relief boleh tolak semua sekali dapat 23,000. And then sebenarnya yang akan dicukaikan instead of 59,000 hanyalah perlu dicukaikan 36,000 sahaja. Husband and wife combine. So step payable adalah 1655 ni, ada calculation dekat bawah yang kita tengok. Lepas tu kita akan ada rebate. So bila ada tax payable, cukai kena bayar, ada tak kita buat sesuatu yang menyebabkan rebate ataupun dapat diskaun lagi, tolak lagi. So iaitu individual rebate, kalau pendapatan di bawah 35,000, chargeable income 35,000. Tak ada. And then sebab pendapatan dia kena charge 36,000 chargeable income yang dia kena cukai adalah 36. So bawah 35 tak dapat lah. And then dia bayar zakat. Zakat 250, so cukai kena bayar 1405 sahaja. Katakan Encik Razali dia bayar husband and wife ni, dia declare tax dia dan dia bayar zakat 1,600.
So mungkin dia hanya bayar cukai RM5 sahaja. Campur zakat campur next tax payable tu dia bayar semua zakat. Except for RM5. So dia punya tax hanyalah RM5. Boleh buat boleh. Tapi sebelum tahun berakhir lah. Maksudnya kalau dia buat assessment tahun 2025, dia kena bayar zakat tu pada tahun 2025. Hujung tahun. So hujung yang boleh pun tak apa. Alright. And then kita tengok pula different dia. Separate lah, husband and wife. So husband and wife, hasil-hasilkan lah dia punya pendapatan. And then dia punya relief, dapat ni. RM8,000, RM8,000. Boleh tolak daripada pendapatan anda RM8,000 supaya tak dicukaikan. Setiap yang bekerja. So tadi ni combine. RM8,000 dengan RM3,000. This one ada extra lah. 8 dengan 8 dah lebih lah tu So wife really tak ada lah sebab dia dah separate. Child relief seorang je boleh ambil atau bagi dua orang. RM3,500 seorang. Boleh. So tak kisahlah siapa yang nak gaji yang lebih besar dia boleh separate. Dia boleh split 3,500. So whatever lah kan, decide later lah. Husband and wife, and then kalau dulu tulis 7,000 sah, nanti you kena kejar dengan LHDN. So maksud you ada 14 anak, tak boleh. Kalau separate, you have to put half of your children or you put everybody is under the ni lah. Ataupun seorang ambil 4, seorang lagi ambil 3, okay. You cannot cheat, tak boleh letak 7,000, nanti LHDN call you and then kena penalty. But obviously dia akan check data tu lah And then life insurance premium. Cap tu apa? Cap tu maksudnya dia maksimum lah maksimum boleh tolak RM5,000 lah EPF dengan life insurance tu. Campur dua-duanya maksimum RM5,000 sahaja pengecualian pendapatan dari dicukaikan. Dia panggil exemption. Alright, wife dia tak banyak. RM1,540 saja. So di bawah RM5,000 dia boleh ambil the all amount. Personal relief, nampak ni, dia ada total yang lebih besar kan, RM20,000 campur RM9,500 sebab separate lah. Tadi tu RM23,000. Kalau combine, sebab tu dia kata separate lebih baik lah kalau dua-dua bekerja. Chargeable income, yang kena husband RM25,000, wife hanya RM4,460. Okay, tax payable yang income yang kena bayar dalam rate lingkungan tu differ on the table nanti kita akan tengok. Dan dua-dua dapat rebate sebab pendapatan bawah RM35,000. Dapat rebate. Tadi tak dapat kan sebab campur dua-dua. Tak dapat. Nil. So this one dapat juga. Kira kadang walaupun tak banyak sebab ni cap dapat tu bayar zakat. Husband bayar zakat. Wife dia tak bayar nanti jawab dengan Tuhan lah. And then next tax payable tinggal lah 225 so 350 tolak 250 kemudian dapat 225. Macam mana dia ada saya missing mana-mana ada RM5 kat mana-mana tu. And then the wife tak kena tax sebab pendapatan tu dah tak ada apa-apa yang untuk dicukaikan lepas dia tolak gross tax payable lah sebab ini di bawah amount yang minimum kena bayar tax. Alright. Ini adalah step by step breakdown lah. Encik Razali, wife dia, aggregate dia kalau combine dapat 59 tadi tu So, chargeable dia ada kira lah. Wife, children relief ni ingat kalau husband ambil 7, wife dah tak ada anak untuk relief. Tolak pendapatan kita RM7,000 untuk dicukaikan lah. Bukan tolak bagi duit kat orang. Bukan. Tolak daripada dikira sebagai pendapatan. Dia panggil exemption. Alright. Kalau compute ni adalah based on percentage dalam table lah. So tengok nota, table. So the first 35,000 berapa? Berapa ringgit yang kena bayar? So next 1,000 dekat 13%. So 1,000 darab 30% dia sekitar RM30 je. So campur lah 1525 campur 134 1655. So dia kena kira ikut the table tax payable ada dekat sini lah.
Ni kalau combine, ini separate. Separate, so kira-kira husband dulu and wife pula kan. So kalau kita perasan husband and wife, yang ni tax payable RM1,405. Kalau kita tengok husband and wife separate assessment, RM225 sahaja. Yang ni tak ada. Tak kena bayar. Wife kosong. So RM225 sahaja. So instead of bayar RM1,405, so nak husband dah bayar RM225 sahaja. That's why saya kata strategi yang paling baik adalah separate if husband and wife working. Tapi kalau seorang sahaja working, so nak lah kan kena buat combine. Sir, Ya? maaf ganggu. Alright. Apa tu, Sir dah send ke soalan tu dalam grup sebab kita orang cari tak jumpa? Soalan tak ada? Alright. Saya akan share. Okay, maaf Sir. Alright, okay. Sekejap saya buka and then saya send to your WhatsApp group lah. Sekejap saya buka sekejap dan saya share. Soalan ada 5 je. Nanti answer scheme pun saya bagi juga. So that you can refer the answer. Notes tu sama je. Dia akan bagi tahu seperti answer scheme tu juga. So actually kita punya cukai ada berubah-ubah sikit lah. Ada bahagian tertentu tetapi mostly sama. But we can refer on our syllabus sahaja untuk jawab any test or assignment lah. Now I share. I share the chapter 2. I share the answer too. Alright, back to our question answer. Check page 62. Answer to ada page 62 questions. Okay, tengok question 1 dulu lah. So dah discuss section 1. Dia saja suruh kita kira dua-dua lah. First combine and then separate. So kita nampak dia punya advantage lah. Kalau kita combine, kita bayar RM1,405. But if we separate the assessment, bayar lelaki dan perempuan sendiri asing, husband and wife, cuma bayar RM225. Jadi jimat RM1,180. Jadi kena buatlah separate assessment if working. Alright, tu question 1. And then we tengok question 2 pula you buka lah sebab saya tak boleh share 2 pages nanti dia jadi kecil. So exercise 2. Couple, mommy and mamu, have 2 going school children. Maksud ada 2 anak yang pergi sekolah. Mamu runs a food stall. Dia berniaga di Shah Alam. Also run insurance agency. Jual insurans lah. Mommy working part-time at beauty salon and help her husband to run the food stall. Last year, the store registered loss 8,000. The amount have been agreed upon the tax authorities, but is expected to be profitable next year. Dia berniaga Mami lend some money from her auntie and receive interest of 400 on the said loan. Maksudnya Mami ni ada duit pula, dia pergi bagi orang pinjam dan ada charge interest. Dan ada net dividend from saham pula 560. So dapat 400 interest, 560 dividend. The couple receive rental income 24,000, but their tax deductible expenses 28,000. So dia ada tax deductible expenses.
Maksudnya dia ada pengecualian cukai sebab dia ada kerugian. Mami make a cash donation 2,000 to orphanage, maksudnya dia buat macam dia bayar zakat lah kan, dia bayar, dia bagi derma, and donate food worth 500 to orphan as well. Bagi makanan RM500. Itu kita tengok apa dia punya answer. Compute the tax computation. Okay. So now kita buat separate lah sebab husband and wife dua-dua working. So business income, insurance and beauty salon. Dua-dua dah tak ada sebab apa? Rugi kan. And then dividend income. So dividend income, Mamu sahaja dapat dividend, and interest income, Mami 400. So ada pendapatan lain selain daripada business income. Okay, rental expenses tak ada. Total aggregate, aggregate income, campur semuanya, tak ada apa yang nak dicampur pun kan, tinggal dividend dengan interest je. 777 dengan 400. Okay, then current year business loss, food stall lah. So dia ada tolak sampai restricted je, dia amount yang boleh ditolak daripada kerugian lah. So banyak orang bisnes sebenarnya dia tak bayar cukai, dia boleh report this loss lah. Tapi kena ada proper documentation lah, documentation yang betul . Kalau tak ada documentation betul memang kena bayar penuh juga walaupun you rugi. And then ada approved cash donation. Dia hanya maksimum 400 sahaja kan. Kenapa dia punya donation makanan tadi tak kira? Tadi 400 daripada 2,000. Makanan tak kira duit sahaja. Cash. Jika you ada derma yang bukan duit, dia tak ada pengecualian cukai lah ataupun tak ada rebate. Okay, ingat makanan ke apa ke dia tak ada. You have to donation on cash sahaja. Kalau tak nak bagi donation pun tak apa, tapi kalau nak ada exemptions or rebates, you kena bagi dalam cash. Cash tu maksudnya dalam bentuk duit Kalau dia kata kena buat keluar duit daripada ATM pergi bagi pula. Tak perlu. Transfer pun boleh. Itu pun cash juga nama dia. Cash in bank. And then assessable income, 0. Itu ada individual relief pula. Relief maksudnya seorang yang bekerja dapat pengecualian 8,000. So anak pula 2,000, husband je ambil, wife tak ambil. Total relief lagi besar lah husband, 10 dengan 8,000. Jadi tak adalah chargeable income. Okay. Dan di sini kita ada dividend section 110, dividend tax credit. Kalau dividend kita akan ada refund pula. So maksudnya RM217.78 tu kerajaan pula bagi dekat Mamu. Mami tak adalah sebab dia bagi interest. Interest tak ada. Kalau dividend ada refund. Alright. Itu pun based on declaration lah. Kena yang jelas. Alright. Itu nampak dia punya comparison. Yang this one you can read lah. Boleh baca dia punya explanation. Okay. So now yang chargeable income tu tak ada tapi kita dapat negatif sebab tax dividend sahaja. Tax credit on dividend sahaja. Untuk interest tak ada Mami tak ada dapat apa-apa refund. Okay. So tengok question 3 pula. So question 3 is Mr. Nabil. Okay, Mr. Nabil is working man, a married man working with insurance company. The wife is not working. So now wife not working, so kita tahulah combine lah. Below in the information, salary, rental, EPF, life insurance, education, medical insurance, medical expenses on parents. Nampak tu parents ada RM1,000 medical expenses yang dah disahkan doktor ataupun ada risit-risit yang berkaitan daripada syarikat yang dibenarkan, contohnya farmasi lah. Dan donation RM100 cash saja. So kita tengok Mr. Nabil. Mr. Nabil and the family. So dia punya pendapatan RM30,000, dia ada pendapatan ekstra RM2,000 daripada sewa yang dia sewakan lah. Mungkin dia ada rumah, dia sewakan. Alright, bukan dia sewa rumah, no. Dia sewakan rumah. Dia ada extra property lah. Ataupun kenderaan ke apa ke, dia rental juga. Tak cakap yang tu pula kan. And then aggregate income, dia kena bayar. Belum, dia punya total berapa pendapatan dia, RM32,000. Ni tak ada kaitan dengan wife lah. Tapi of course,
Kalau dia married, so dia kena combine lah. And then kita tengok mana yang kita boleh exempt daripada kira chargeable income. Donation boleh tolak 100, accessible income now 331,900. Lepas tu ada relief. Oh, diri sendiri 8,000, isteri dia tak bekerja 3,000. Anak 5 orang bawah 18 tahun Lebih 18 tahun tak boleh. Sekarang ni boleh, cuma sampai masuk universiti saja, umur 21 ke 23 saya tak ingat tapi kita ikut je yang dalam soalan. Biasa soalan dia akan ambil anak sekolah. EPF, life insurance campur kedua-duanya tapi tak boleh 5,000. So campur dua-dua baru 4,800, 4,800. Tak boleh tulis 5,000 sebab tak sampai. Tapi kalau 6,000 kena tulis 5,000 sahaja dia punya exemption, pengecualian daripada jadi income anda yang kena tax atau chargeable income. Next, education and medical insurance 1,000. Untuk parent lain 1,000. So 10,000 lah untuk parent dan untuk family. Okay, parent tu siapa? Parent in-law boleh? Boleh. Parent sendiri dan parent in-law. Maksud parent lah juga kan, walaupun in-law kita panggil mak pak untuk kita mak ayah juga. And then personal relief kita tolak, so campur semua lagi dapat 2,800 daripada kita punya aggregate tadi, tolak semua kita punya relief, dapatlah chargeable income hanyalah 9,100 yang dicukaikan. Belum cukai lagi, belum bayar cukai lagi, itu yang dia akan cukaikan. So cukai kita untuk 5,000 pertama RM25. Setiap kemudian next 4,100 darab 3%. So RM123. So kena bayar hanyalah RM148. Tapi kita ada individual rebate. Yang ni untuk 350 ataupun kita punya CI bawah chargeable income bawah RM35,000. So adalah kat situ tapi tak bayar zakat nanti dia bayar, dijawab dengan Tuhan lah. Alright, so dia tak kena bayar tax. Alright, so ada tolak lagi rebate kat sini Alright, yang ni dia punya step by step lah. Anda nak jawab, anda boleh jawab step by step macam ni, ataupun anda boleh buat table, ataupun kedua-duanya sekali kalau tak nak jelas. Saya nak bagi jelas lagi. Alright, so tak kena bayar. Nabil tak kena bayar tax. Next question, question 4. Sidik Sidik ni kahwin, ada seorang anak. Married and have one child. He is currently in the process of putting together some figures for tax return lah. Joint tax return. Joint tax return tu means that the husband and wife in one assessment. We combine assessment. So far, dia ada proses dia punya documentation ni jelas. Gross wages, income, limited partnership tu dia ada company lah partnership lah. Dia ada pendapatan, dia ada partnership business, ada dividend, dia ada interest, dia ada rental. Maksudnya dia sewakan building ke kereta ke whatever lah. Dia ada pendapatan dekat situ. Tu expenses incurred in rental lah. Lepas dia sewakan rumah ataupun kereta tu, dia ada expenses yang boleh ditolak daripada pendapatan tu dia ada tolak. Macam contohnya orang sewa rumah kita ada rosak, kita repair, kita tak perlu tak perlu ni lah. Tak perlu bayar orang tempat repair, tapi ada limit dia. Alright. Lepas tu EPF contribution dan bayar premium. Bayar premium ni bayar perlindungan dia lah, insurans dengan medical. Life dengan medical lain Kemudian dia bayar zakat, lepas tu dia bayar mortgage interest paid. Maksudnya zaman dulu sekarang tak ada dah. Jika kita bayar interest untuk kita beli rumah secara financing atau loan, kita ada bayar interest pada tahun itu. Tahun itu interest tu kita boleh deduct lah. So kalau you tulis atau tak tulis dalam final exam pun saya terima final assessment, sorry. So I can choose anyone. Mortgage interest paid. Kalau ada loan rumah, interest bayar pada tahun itu saja bukan bayar pada sepanjang 30 tahun tu. Interest paid on car. Interest paid on car loan tak ada siapa nak kisah, lantaklah. Kad credit card pun tak ada juga. Tax withheld in land,
revenue board. Ini maksudnya cukai yang dipegang oleh LHDN. Dia tengoklah macam mana. And medical equipment purchase forbearance. This one ada pembayaran yang boleh ditolak for your pendapatan. So this is the questions. Berapa sidik taxable income ataupun chargeable income? Berapakah total tax liability, tanggungan cukai based on tax credit? Will sidik receive refund? Adakah dia akan dapat duit balik daripada LHDN lebihan ataupun ada berhutang lebih pula? Sebab dia kata tadi ada 6,000 kan dekat LHDN. So berapa total dia punya amount? Kita kena kira. And bawah sekali soalan teori ataupun facts. Discuss any four strategy to reduce tax liability. Alright, so check the answer. Question 4, CDF. Okay, step 1 kita tengok dia punya aggregate income. So pendapatan 85,000, lepas tu ada business income 3,000. Net dividend dia terima pula 4,320. So dividend dicukaikan sebanyak 28%. Dividend must be reported. Jadi gross dividend bahagi 1 tolak 28%, so sama dengan 6,000. So dividend dia gross dividend dia adalah 6,000. Alright. So rental income, net rental income minus allowable expenses. Maksudnya waktu pendapatan kita menyewakan bangunan ataupun kenderaan, boleh tolak dengan expenses dia yang dibenarkan sahaja. So dia adalah dia punya amount dan dia punya items, then you have to provide receipt juga. So kat situ daripada 4,800 tolak as repairs everything, so tinggal 2,300. Ada And interest income 550. 550 exempted from the tax computation. Interest tak ada. So kalau paid by financial constitution is tax is 5%, so does not need to report it in annual tax return. Tak perlu laporkan. Alright, kita tengok level ni. Pendapatan 85, partnership income 3,000, gross dividend 6,000, net rental income 2,300, dah tolak expenses tadi. Dan aggregate dia adalah 96. So maksudnya Encik apa ni, lupa Sidik. Encik Sidik ni dia punya aggregate income is 95,300. Okay, dan now kita kena tolak charitable contribution dia ada buat kebanyakan tolak 3,200, tinggal 93,100. Tolak tu daripada pendapatan aggregate. Tinggal 93,100. Tapi ini belum lagi chargeable income sebab apa? Dia perlu tolak diri sendiri 8,000, isteri dia tak bekerja 3,000, anak seorang 1,000 dan lain-lain lah. Life insurance dan EPF campur dua. Maksimum boleh pergi 5,000 sahaja. Medical insurance, mortgage interest, dulu zaman dulu ada bayar sampai 8,000 nampak so sampai 8,000. Tapi dia aja bayar 5,000. Sekarang tak ada, tak salah saya. So nasi kita tak berapa baik lah. Tapi tak apa, boleh ikut je nota ni. Because kita dapat dispute ke tahun yang before 2020 lah. Medical equipment for the parents. Sampai 5,000 boleh. So tolak lagi dah ada 30. Interest kalau dekat credit card nobody cares. So kalau you buat, you dah tanggung lah sendiri. And relief dia 23,000. Daripada pendapatan dia tadi, assessable income 93,100, tolak dia punya total relief 25, jadi 67,900 ni sahaja yang dia panggil chargeable income, pendapatan yang boleh dicukaikan. Jadi berapa tax dia kena? 50,000 pertama, 3,475 ringgit dah table. Lepas tu the next balance dia 17,000, 19%. So 3,000 lagi, 3,400, jadi total gross tax yang patut dibayar secara kasar
6889. And then kita tengok dia ada apa lagi. Zakat. Dia tolak zakat, dia bayar rebate kalau zakat dia bayar penuh 6889, dia tak payah bayar cukai lah. But then dia bayar 2,500. Jadi dia tolak je lah 2,500. And then he does not qualify 350 ringgit personal rebate because his chargeable income 35,000. So gaji yang lebih 35,000 tak ada personal rebate lah. So gaji kecil je dia dapat. Gaji besar tak dapat. And total tax liability. Jadi kena bayar dah 889 tolak 2,500 jadi 4,389 ringgit sahaja. Itu saja yang kena cukai, bayar cukai lah Okey, sekarang dekat LHDN ada tak pulang lagi duit beliau sebanyak 6,000. Kalau lepas je lah Jadi dia kena bayar 4,389 tahun ini. Jadi minus sajalah Okey, minus saja. Tapi kita ada dividend tax credit yang kita lupa nak masuk. Dia paid on its PRR. Tolak net dividend jadi tinggal 1,680. And the total tax paid in advance 6,000 campur 1,680. So kita dah ada 7,680 mesti sidik ada 7,680. So dekat LHDN tadi ada 6,000 kan. Jadi dia dah bayar 7,680. Yang patutnya dia kena bayar 4,389. Jadi adalah pulangan daripada LHDN akan hantar dalam akaun zaman sekarang. Dulu dia bagi cek, now akan dapat dalam akaun yang kita daftarkan dalam LHDN lah. So ada balance dia kat situ. Okay, this one is facts for strategy. Yang pertama, separate assessment. Ini bukan based on this question dia based on general question, general information. So kalau dua-dua bekerja, just separate. Lepas tu maximize relief deduction. Jadi maximize contribution to EPF bagi duit kat diri sendiri lah. So EPF elok-elok potong sikit, tambah sikit lagi. Sebab apa nanti kita tu ada banyak duit dalam tu. Ataupun belilah life insurance sampai maximum limit banyak macam lah perlindungan untuk nyawa dan medical. Ada lagi lah banyak mungkin anda boleh gunakan sebagai membeli buku, alat tulis, sambung belajar, bayar yuran tu semua ada Pay zakat. Zakat ni bayar zakat yang lebih besar lah amount dia. Kalau tak sempat beli-beli tadi tu boleh bayar zakat banyak lah. Okay. Zakat ni dia akan tolak terus. Reduce. Apa yang kena bayar zakat cukai boleh tolak semua dengan zakat dengan amount yang sama. Dan invest in approved tax exempt fund. Ini macam SSPNI, EPF ataupun kita ada yang private punya retirement fund, so boleh guna lah. So this for strategy. So ni mungkin boleh keluar juga ni kalau tax kan. Alright. And lastly, finally we'll see question 5 Question 5 ada pecahan Okay, baca dulu dekat anda punya nota. You and your spouse, so kalau anda dengan husband anda atau wife anda lah maksud dia, have earned salary or wages of 4,750 ringgit last year. So sikit sangat tak apa. You have also earned dividend 600, taxable interest income 800, you paid 1,000 for your children life insurance. Anak punya insurance, parents boleh dapat benefit on tax 4,000 for your both and your spouse EPF contribution. Maksudnya husband and wife tolak 4,000 lah. Both of you have 4 children and your eldest studying in local university. Masuk matriculation program. 3 masih sekolah. Okay, and then your spouse pay 700 for the school textbooks. Textbook dia kena bayar. Tak tahu sampai bila lah ni. So calculate total income, deduction and rebate. Jadi kita nak tengok berapa dia punya income and berapa dia punya gross income. Jadi kita check jawapan. Okay. Sebab dia buat kedua-duanya sekali dia tak cakap asing. Alright, salary and wages 4,750, sikit sangat don't know why. Sepatutnya annual lah kan, ni annual lah ni. Dividend income and taxable interest income
800 dan total aggregate income jadi RM6,150. Jadi pendapatan dia lebih kurang 400 lebih sebulan. Tak logik Right, and then amount of deduction relief. So sebab husband and wife combine jadi 8,000 campur 3,000 lah. Instead kalau separate 88 lah. Sebab wife dia tak kerja kan. EPF tolak 4,000. Children life policy. Oh sorry, this one life insurance only for you and your wife ataupun your husband. Tapi medical boleh. Sorry saya tersalah sebut tadi. Medical boleh untuk anak. Tapi life for you and your wife sahaja. And then children relief 4,000 lah. Sebab anak masih belajar di university atau matriculation atau college lah. Boleh. Tertiary education level boleh. So walaupun seorang anak kat matrikulasi, lain-lain sekolah, anak kat matrikulasi kira. Kalau anak tu dah bekerja umur 18 atau 19 lah dia bekerja kan. Itu anak dia sendiri bayar cukai lah. So parents tak dapat relief the 1,000 of the additional child. Kalau dia jadi mayat hidup je pun tak boleh kira jugalah. Dia duduk rumah je kan main game je umur 19-20. So that one pun also tak dapat relief. Sebab tu as a parent you kena ambil keluar. And then so this one yang lagi seorang tadi 3,000. Yang ni sebab masuk universiti dapat 4,000 dia seorang. So dapat 7,000 lah sebenarnya. And textbook sama dulu lah kena beli buku teks zaman-zaman tahun 2000 ke bawah lah. Zaman tu buku aja dapat pada golongan tertentu saja, orang susah. Buku teks yang lain-lain kena beli lah. Tapi mana sekolah yang ada additional books, so dia boleh bagi je. So this one dia kena beli lah. Books, buku teks, buku tulis, alat latihan, buku yang bertulisan ada alat dan buku latihan, buku rujukan yang bertulisan bukan buku kosong. Sehingga berapa? Sehingga 700. Tapi sebab dia beli 500 je, so dia tak maximize lah, tapi okey je. So total relief dia 22,500. And then kita tengok dia punya amount of rebate. Rebate dia RM350 sebab pendapatan bawah RM35,000. Spouse dia RM350 sebab dia ada joint assessment. So dapat lagi RM350. Tax rebate RM700 lah, campur dua ni. Statutory income pendapatan yang ini soalan teori lah. Okay. Statutory income adalah from business receipt. Business receipt, gross salary, property, rent, sewa sewa. Jangan buat sewa tapi tak declare. Boleh tolak. Less allowable property maintenance. Tapi kena yang dibenarkan sahaja. Maintenance yang dibenarkan sahaja. Question tak boleh. Gross income. What is gross income? Pendapatan kasar. Pendapatan kasar sebelum menolak apa-apalah. Great profit from business, berniaga atau pekerjaan. Gains from of employment. So kalau business tu dia ada gaji, upah, bonus, allowance, fees, commission, semua dikira sebagai anda punya gross income. Dividend, interest, discount. Sekarang discount is difficult to calculate. So tak ada lah discount tu. Rent, royalty or premium. Jika ada apa-apa yang anda dapat premium, contohnya anda buat lagu, lepas tu dapat premium lah, royalty ke apa kan, dia kena kira juga. Okay. And pension, annuities, another predicament. Pension ni dah tak ada lah. Dulu ada, but now tak ada. Alright. Itu saja. So saya harap you all boleh tengok soalan tadi balik and check. Okay, check and then understand why. Understand why why they have deductions, why they have the exemptions. Relief lah. Exemption pengecualian pendapatan dari dicukaikan. Dan juga ada rebates, rebates atau deduction
because of bayar zakat lah mostly lah. Dan jika ada pendapatan di bawah RM35,000, ada amount yang boleh ditolak. So yang itu you kena tahu bezakan lah. Chargeable income lepas tolak semua relief apa semua tu dah tinggal sedikit yang boleh dicukaikan. Sebab kerajaan bagi ke pelepasan RM8,000 kepada individu bekerja lah. Untuk diri sendiri dia. Jadi RM8,000 daripada dikira sebagai pendapatan yang boleh dicukaikan. Jika ada isteri boleh tambah RM3,000. Dan suami tak bekerja lah. Zaman sekarang ni macam-macam lah kan. So either one mungkin bekerja. Tapi kalau both bekerja, so buat separate. Alright. Itu saja untuk hari ni. Saya harap ia jelas. Susah sangat. And thank you very much.